Sun Tzu, Strategi dan Taktik Ketenteraan, mengandungi 13 bab, kira-kira 6,000 perkataan. Ia sebuah kitab mengutamakan kemenangan menyeluruh dalam sesuatu pertempuran dengan mengetahui keadaan atau kekuatan pihak diri dan pihak lain. Ia juga memanfaatkan pembaca di Malaysia. Pembaca diberitahu bagaimana askar-askar boleh taat kepada pemimpin atau jeneral. Penulis tidak menggalakkan pertempuran sesuka hati oleh pemimpin atau jeneral. Sesuatu pertempuran diadakan disebabkan unsur-unsur yang tidak dapat dielakkan. Ia juga memberitahu sistem pemimpin atau jeneral menyerang atau mengadakan pertempuran sesuka hati, dan pertempuran itu harus dipendekkan. Maknanya sudah berlaku pertempuran harus diberhentikan ataupun janganlah dilanjutkan.